Program Negaraku Sehati Sejiwa akan dilancarkan malam ini oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak. Ya, untuk itu kita terus lintas langsung bersama penyampai Ismail Adnan di Stadium Batu Pahat. Baik Ismail, bagaimana suasana acara itu malam ini? Terima kasih rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri hari ini di Stadium Batu Pahat. Memang kalau kita lihat di belakang saya ini lautan manusia dan penuh sekali untuk menzahirkan rasa kecintaan kepada negaraku sehati sejiwa. Dan saya juga berkesempatan untuk bersama dengan individu yang cukup saya segani iaitu Profesor Siva Murugan Pandian yang juga merupakan ikon patriotik Bulan Kebangsaan 2017. Juga bersama dengan Profesor Teo Kok Siong selaku ikon patriotik Bulan Kebangsaan 2017 dan juga Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman yang juga merupakan Ketua Pengarah Penerangan Malaysia. Lagu latar yang mendasari semangat untuk negaraku sehati sejiwa yang kita dengar, lambaian Jalur Gemilang yang dapat kita saksikan menunjukkan semangat dan sokongan mereka untuk Stadium Batu Pahat hari ini dalam menjayakan pelancaran negaraku sehati sejiwa. Baik, kita tanyakan sedikit kepada Datuk Haji Ibrahim. Datuk, bagaimana Datuk melihat anjuran Jabatan Penerangan Malaysia kali ini mencapai objektifnya untuk menerapkan rasa patriotisme dalam kalangan masyarakat, Datuk? Ya, pastinya malam ini merupakan kemuncak bagi kami berkampung di Batu Pahat ini. Dalam usaha kita menyemarak, menggelorakan semangat patriotik rakyat, khususnya di Batu Pahat dan pemulaan pelancaran Bulan Kebangsaan Negaraku Sehati Sejiwa ini agar seluruh negara juga dapat merasaikan bahang semangat patriotik, bahang Bulan Kebangsaan, Bulan Kemerdekaan yang kita akan rayakan pada 31 Ogos nanti. So, lantaran itulah bagi kami amat teruja untuk kita bersama-sama neraya dengan anak-anak sekolah, masyarakat di bandar, luar bandar, bersama-sama merayakan di padang ataupun di Stadium Batu Pahat pada malam ini. Malam ini, Datuk, apakah gimik pelancaran yang akan kita saksikan? Malam ini kita cuba membawa sedikit sebanyak kelainan dalam usaha kita menggunakan digital, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang menggunakan handphone masing-masing. Ini merupakan satu apps yang telah pun kita bina dan juga kita ajak masyarakat untuk mendownloadkan apps itu dalam masing-masing supaya kita dapat juga kibarkan dan juga mengikuti apakah perkembangan-perkembangan acara yang kita aturkan sehinggalah pada 16 bulan September nanti. Okey, dan juga Datuk dengan kehadiran Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia, semangat 15,000 warga Batu Pahat yang turut hadir pada hari ini. Bagaimana Datuk berterima kasih kepada seluruh warga Batu Pahat pada malam ini, Datuk? Yang pastinya terzahir semangat patriotik yang cukup tinggi di kalangan warga Batu Pahat. Dan saya harapkan ini juga disambut oleh warga Malaysia di seluruh pelosok tanah air bahawa ini bulan kebangsaan, bulan kita rayakan bersama, kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis, setiap lokasi yang kita berada. Okey, baiklah, terima kasih sekali kepada Datuk Haji Ibrahim, Ketua Pengarah Penerangan Malaysia, dan juga Profesor Siva Murugan dan juga Profesor Teo Kok Siong, ikon patriotik Bulan Kebangsaan 2017 yang ada bersama kami. Jadi sorakan Negaraku Sehati Sejiwa, ya, boleh ya? 1, 2, negaraku. 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 Itulah dia antara sorakan semangat yang dijayakan oleh mereka. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Teruskan Negaraku Sehati Sejiwa.